Selamat datang semua. Hari ini kita nak tengok satu benda yang agak penting dalam pendidikan jarak jauh ni, pasal bahan pengajaran kendiri atau SIM. Macam mana universiti kat Malaysia buat benda ni? Kita ada draft garis panduan dari UMK, Universiti Malaysia Kelantan, dan juga UiTM. Ni sumber utama kita lah. Ada juga bahan dari UPNM, tapi bila tengok-tengok, ia lebih macam manual guna software video Filmora 9. Jadi macam tak berapa kena dengan topik SIM ODL kita hari ni. Jadi kita fokus pada UMK dan UiTM je lah ya. Misi kita nak faham pendekatan diorang, apa yang unik dan struktur asas garis panduan SIM ni. Betul tu. Pembangunan SIM ni memang kritikal lah dalam konteks ODL. Lebih-lebih lagi bila nak kena ikut standard kualiti macam COPPA ODL dari MQR tu. Itu kan kod amalan akreditasi, wajib ikut. Jadi memang menarik nak tengok macam mana UMK dengan UiTM ni susun bahan pembelajaran kendiri diorang untuk bantu pelajar ODL. Platform ODL UMK tu sendiri. Definisi SIM diorang pun jelas. Bahan PDP terarah kendiri. Maksudnya, pelajar boleh belajar ikut laju sendiri, arah sendiri. Self-learning, self-paced, self-directed. Macam bagi banyak kebebasan kat pelajar kan? Dan struktur garis panduan UMK ni... nampak sangat tersusun. Dia bahagikan kepada 4 bab. Pengenalan, reka bentuk dan pembangunan, penawaran dan jaminan kualiti, dan ada manual SIM ODL sekali. Yang saya rasa agak menonjol sikit ialah prosedur pembangunan dia. Diorang guna model DDR, Design and Development Research. Ada 3 fasa utama. Analisis, pembangunan, dan penyelenggaraan. Nampak sistematik betul cara diorang buat. Wah, dengar macam sangat rapi. Tapi pendekatan DDR yang berstruktur macam tu tak jadi macam rigid sikit ke? Maksud saya, kalau tiba-tiba ada teknologi baru ke atau keperluan pelajar berubah cepat, lambat tak nak adaptasi? Itu persoalan yang baik juga tu. DDR ni memang bagus untuk pastikan kualiti, konsistensi. Tapi ia mungkin kurang fleksibel sikit berbanding pendekatan lain. Tapi UMK pun ada tetapkan elemen-elemen penting dalam SIM diorang. Macam kena ada video pengajaran antara 15 hingga 30 minit. Kena ada nota rujukan, aktiviti interaktif guna web tools atau H5P. H5P ni macam alat open source lah. Boleh buat kuis interaktif, video interaktif. Lepas tu mesti ada pentaksiran formatif, sumatif dan ruang untuk refleksi. Penjajaran tu? Penjajaran konstruktif tu kan? Antara hasil belajar, kandungan, aktiviti pentaksiran? Yap, tepat sekali. Itu diorang memang tekankan betul. Dan ada manual SIM ODL dalam bentuk infografik, langkah demi langkah siap contoh paparan kursus lagi. Ni mesti sangat membantu pensyarah kan? Senang nak nampak. Memang pun. Panduan visual macam tu sangat praktikal lah. Dia tunjuk terus macam mana teori tu nak dibuat dalam platform diorang. Kuranglah keliru nanti. Okey, sekarang kita tengok UiTM pula macam mana. Garis panduan diorang pun ada kaitan dengan OTOP ODL juga kan? Dan selari dengan inisiatif Education 5.0 at UiTM diorang tu. Apa yang unik kat UiTM ni pula? UiTM, dia punya penekanan lebih kepada personalized learning. Pembelajaran tu rasa lebih peribadi untuk pelajar. Dan gaya penulisan tu, diorang galakkan gaya conversational. Macam kita tengah sembang macam ni, tak formal sangat. Satu lagi yang agak beza, ialah jenis SIM yang diorang terima. Lagi luas. Bukan setakat print-based atau bahan cetak je. Ada multimedia-based. Macam courseware, laman web, video, MOOC. Malah ada audiovisual SIM macam podcast, videocast, simulasi guna VR, AR, MR. Yang ni memang ke depan sikit. Wah, ini menarik. Guna format macam podcast, VR, AR tu semua, macam UiTM dah mula fikir luar dari kotak SIM tradisional yang banyak teks atau video je. Adakah ini macam petanda masa depan ODL agaknya? Boleh jadi. Flexibility format macam ni kan, buka ruang untuk pensyarah jadi lebih inovatif, sesuai dengan Education 5.0 tu. Dari segi struktur asas SIM diorang pula, elemen trust tu masih ada lah. Tajuk, pengenalan, hasil pembelajaran, CLO, cadangan masa belajar, SLT, aktiviti, penilaian kendiri, pengukuhan. Benda-benda penting untuk belajar sendiri tu. Saya ada nampak juga pasal rubrik penilaian SIM diorang dengan kata detail sangat. Boleh cerita sikit? Rubrik UiTM tu memang
komprehensif betul, dia nilai macam-macam. Penjajaran CLO tu, kualiti pentaksiran, interaktiviti teknologi, ada latihan amali ke tak, peluang untuk deeper learning, dan yang paling saya rasa patut dipuji ialah assurance of accessibility, jaminan kebolehcapaian. Diorang serius nak pastikan bahan tu boleh diakses semua pelajar. Tak kiralah format digital ke cetak ke, ini tunjuk komitmen pada inklusiviti. Siap gariskan peranan semua pihak lagi, kolej pengajian, ICPS, pensyarah, sangat jelas. Jadi, kalau kita nak bandingkan secara ringkas lah kan, UMK tu nampak lebih fokus pada proses pembangunan yang sangat struktur guna DDR tu dan pelaksanaan dalam platform spesifik diorang. Siap ada manual visual, kemas, terarah. Manakala UiTM pula, dia lebih memanjulkan flexibility. Format SEM boleh macam-macam dan kerangka penilaian kualiti dia sangat mendalam, terutamanya bab accessibility dan personalization tu. Mungkin pendekatan UiTM ni lebih adaptif sikit dengan kepelbagaian pelajar dan teknologi semasa. Tapi walau macam mana pun, asas dia tetap sama kan? Dua-dua pentingkan reka bentuk instruksi yang baik, pembelajaran kendiri itu, interaktiviti dan gaya penyampaian yang mesra pelajar. Ya, jelas sangatlah kedua-dua universiti ni memang komited nak jaga kualiti ODL diorang. Walaupun cara dan fokus tu ada beza sikit. Harapnya perkongsian kita pasal garis panduan SIM dari UMK dan UiTM ni dapat bagi sedikit gambaran lah ya. Dan mungkin dari sini boleh timbul satu persoalan untuk anda fikirkan pula. Walaupun mungkin anda tak terlibat secara langsung buat SIM untuk ODL formal kan. Tapi macam mana agaknya elemen-elemen yang kita bincangkan tadi macam proses berstruktur ala UMK atau penekanan pada kebolehcapaian dan personalisasi macam UiTM boleh anda guna dalam cara anda kongsi ilmu atau bina bahan pembelajaran sendiri. Mana lebih penting dalam konteks anda? Struktur yang kemas atau fleksibiliti dan capaian yang meluas? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.